Saya tidak mahu kereta kita terlalu serupa. Apa yang sedang berlaku? Jill, apa yang awak akan buat? Saya akan menjadikan kereta saya yang sudah cantik menjadi sesuatu yang sempurna. Ia akan menjadi gebu, merah jambu dan sangat comel sama seperti saya. Kemudian semua orang akan tahu dengan tepat siapa pemilik bayi ini. Milik Anda juga tidak akan menyakitkan. Lihat betapa cantiknya ia. Bayi saya kini mempunyai lampu depan dengan bulu mata. Dan ada hidung kecil yang comel di depan. Baiklah, tidak mengapa. Ia terlalu feminin sekarang. Saya perlu memikirkan sesuatu. Betul. Kenapa tidak pesan semua yang anda perlukan dalam talian? Cover Terrace Warrior sudah tiba. Adakah anda mahu menghias terminnya? Ya, saya akan menghiasnya supaya Jill pasti akan rasa terkesan dari Andy. Untuk permulaan, saya akan cat kereta dengan cat hitam. Lihat betapa garangnya ia kelihatan. Tetapi itu bukan semuanya. So, tiba masanya untuk mengecat roda. Dan untuk membuatnya kelihatan lebih hebat, saya akan letakkan rantai dan duri serta beberapa tayar. Hebat! Hai Jill, adakah awak cemburu dengan saya? Apa? Oh, betul. Baiklah, tak mengapa. Langkah seterusnya saya yang buat. Pelanggan, lihat rantai saya. Bagaimana? Dan cermin mata ini? Apa? Hebat kan? Jika ayah sisirnya adalah penghujung pertemuan kita, Fadil sangat silap. Membuat kereta cantik dari luar adalah satu perkara, tetapi Anda perlu cantik di dalam juga. Barang-barang merah jambu dan gebu yang sama. Beberapa mainan juga tidak akan berlebihan. Dan kenapa tidak menghias stereng? Sekarang ia adalah perkara yang berbeza sama sekali. Dalam kereta sebegini, Anda juga boleh mempunyai anjing merah jambu. Darwin Spersiangan, Mason Digardi, Wyver Flower mainan lain, mari gantung di cermin. Cantiknya. Silakan bawa mainan saya dalam kereta ini. Baguslah, saya ada banyak. Sekarang Anda bukan sahaja boleh memandu kereta ini, tetapi juga tinggal di sini. Contohnya, menonton keluaran kegemaran Anda di Power Off. Sudah tentu dengan lampu latar merah jambu tambahan. Betul. Saya terlupa sepenuhnya tentang bahagian dalam kereta. Tapi tak apa, saya ada beberapa benda yang boleh saya gunakan untuk menghias bahagian dalam kereta juga. Oh ya, pakaian saya nampak sangat hebat. Jadi kenapa saya hanya perlu berpakaian hebat? Akrosi saya bolehnya hebat. Contohnya, tengkorak pada steering horizon akan sangat keren. Dan secara umum, lebih banyak tengkorak lebih keren. Gitar kegemaran saya tidak keluar rumah tanpanya. Dan beberapa butiran lain. Tengkorak. Biarkan mereka di mana-mana. Oh, baiklah, saya hebat. Cemburu? Gadis-gadis, lihat ini. Betapa besarnya burger emas. Bagus. Ia mesti sangat sedap. Tunggu sebentar. Adakah Anda juga lapar? Jadi, satu klik dan burger yang sama lazat akan dibawa kepada kita. Saya sudah beritahu kamu. Lihat betapa lajunya. Terima kasih, gadis-gadis. Susun makanan sedap itu. Selamat menjamu selera kepada semua. Oh, sedapnya. Apa? Kawan-kawan, saya tidak suka track itu. Apa? Gadis-gadis memutuskan untuk makan tengah hari? Adakah kita tidak lebih teruk? Baiklah kawan-kawan, bertenang. Sekarang kita akan sediakan makan tengah hari yang lazat dalam beberapa minit. Kecantikan saya akan membantu saya dengan ini. Anda hanya perlu buka bumper dan gantung pemanggang di atasnya. Kereta ini akan dapat memanaskan lebih baik daripada mana-mana pemanggang. Wah, hebat! Saya baru sahaja membawa sausage dan roti hotdog bersama saya. Sekarang kita akan masak hotdog paling sedap dalam hidup anda dalam masa yang singkat. Lihat sahaja, anak-anak, ketahuilah bahawa hela kulinari ini dilakukan oleh profesional. Jangan ulanginya. Apa bau yang harum? Adakah kamu bersedia untuk memakannya? Ini adalah hotdog istimewa saya. Sedap.
Mixer udah orsani pun dah nak makan. Pabrik ragu burger kit lebih hebat. Kan? Gadis-gadis amon pengkhianat. Raguin mari kawali tinggalkan aku untuk orang-orang yang suka menunjuk-nunjuk ini. Ini tak adil. Hati yang seberberan terutama apabila kereta sendiri membantu anda melakukannya. Lagipun betapa bertuahnya saya dengan anda. Gadis-gadis, ikut saya. Saya dapat merasakan kita sedang menurunkan berat badan. Sedap! Olah bunyi seros. Jill memutuskan untuk bersukan. Saya tidak kurang hebat. Aming nga tiyak di araw sa ito Syria game sebar. Sa dua bat yang besar. Nondo sita dinihayo ada sampah di sini. Terbaria lama lagi. Saya beli dumbbell paling hebat sekarang. Ya, dan sedikit penghantaran. Oh. Ambil penghantaran Anda. Oh, wow. Ia berat. Kerana ini adalah dumbbell dan ia untuk budak lelaki biasa. Baiklah. Saya cuma belum bersedia. Terima kasih kawan. Sama-sama. Saya pasti akan jadi berotot untuk musim panas. Dan saya akan mula sekarang. Kawan-kawan, ikut saya. Ambil dumbbell. Kita akan bersenam dan akan mendapat banyak perhatian daripada gadis-gadis. Ayuh, mari kita lakukan ini. Mari kita buat lebih banyak. Tidak ada perkara seperti terlalu banyak otot. Saya rasa diri saya semakin kuat. Oh, ya. Gadis-gadis, bagaimana kamu? Baiklah, mari kita cepat pergi kepada kecantikan ini. Mereka sangat hebat. Lihat itu. Gadis-gadis, di mana kamu? Adakah kamu lari dari saya lagi? Nampaknya saya sudah tiada kawan langsung. Kereta saya tidak akan pernah tinggalkan saya. Ya, Jill, saya pun seorang juga. Hei, dengar, kenapa kita tidak bersenam bersama? Kenapa kita selalu bergaduh? Betul. Ted, saya tak tahu awak sebenarnya comel. Langgan power up supaya tidak terlepas cabaran luar biasa. Wah, Annie beli kereta baru. Nampak hebat. Dan ini Wednesday dengan kereta barunya. Hey, kenapa awak beli kereta yang sama macam saya? Awak beli satu macam punya saya. Girls, jangan bergaduh. Kereta awak kelihatan hebat. Kenapa bergaduh siapa beli dahulu? Oh, nampaknya si Dungu. La, bungkusan pelangi saya telah sampai. Betulkah yang disukai? Kedua, tadakah ini hiasan kereta? Betul! Saya akan mempunyai kereta unicorn pelangi. Untuk buat ini, Anda hanya perlu gantungkan permaidani pelangi yang lembut. Penting untuk tutup seluruh kereta. Saya tidak mahu kereta saya dan kereta Wednesday sama. Jangan lupa tentang pelangi pada roda dan tanduk unicorn. Wow, anak, kereta awak nampak begitu ajaib. Wednesday, apa pendapat awak? Einer ist das Domingos tentang Friesen's Fanger and Nephi. Saya ada idea. Hari berapa kasi menghias gari Twingo demi subasan dari som. Hanya dengan untuk memesan semua yang diperlukan. Deriva udah sampai. Georgis benar-benar okey. Dia nampak agak pucat. Oh, itu Quentin. Dia bekerja dengan Dracula. Terima kasih. Baiklah, semburan hitam, pilihan yang baik untuk cepat. Cat, Fury, dengan Marnes dan Warfare Warranty. Merah, setelah saya perlukan aksesori. Now, saya rasa mau sa Pontianak. Quentin adalah inspirasi saya. Perkara paling penting, gigi dan taring. Kereta saya kelihatan menakutkan seperti yang saya mahukan. Oh, apa itu? Ini adalah gaya baru kereta Rabu. Rabu dan Anne, kereta kamu nampak hebat. Anne, bersaudara saldo kuda sedih. Your study beserver barang kecil di sini. Berserver mainan untuk bahagian dalam. Saya akan letakkan permaidani pelangi di atas tempat duduk. Wow, betapa lembut dan cerahnya mereka. Jangan lupa tentang tempat duduk belakang, kerana saya ada ramai kawan yang biasanya duduk di belakang. Saya fikir mereka akan menyukainya. Dan jangan lupa tentang steering, lembut seperti seluruh kereta saya. Dan dekstran saya, hagi-wagi. Tidak perjalanan tanpa itu. Dan beberapa unicorn pelangi dan plush.
Karambra siya lagi na sa kership sa renor. Wah, Eric! Prodadagar siya entry hot and sardi well. Ay pula na kami kriyawan. Also wild and wood baragin dalam. Mas tahan jauh lebih hebat. Dia hanya ada permainan hitam untuk tempat duduk saya. Mari letakkan lebih banyak alas hitam dan hugi-wagi kegemaran saya yang baru-baru ini terbakar dan bertukar hitam. Jangan lupa tentang steering. Saya sudah boleh bayangkan bagaimana saya akan memandu di jalan raya. Tengo sargis light and sweat is on sip semuanya sa pilihan ng kawan na. Namanya Jack di Clacker. Sa wika dahil yung life save referensya, hanap yan sa wake service story dengan bahagian dalam yang menarik ini. Adakah itu rakan lain? Ya, itu Bob. Apakah jenis seram ini? Adakah itu sehat? Hari Halloween, ada restu kamu akan bertemu dengan kawan saya. Hari Rabu, itu mengerikan. Mari bersembunyi. Rabu, awas sedang buat Di sana. Tangan, razor si kunci, ayo. Boleh cepat sikit? Terima kasih. Seseorang cakap apa? Oh, Emmett, hai. Apa kabar? Kami ada Rabu buat sesuatu di sini, tapi kita tak tahu apa lagi. Hai sa kangart sa tiwa sila sini. Wangan arkonya, ha? Hey, mordangan. You're may trailer daw to sloth. You're may villager. Sky si minta de tolong dan dilari. Pero nagkakan bertarong. Hanya rekan marah sedikit. Kaluala. Oh, just lagi dari mana-mana. Adakah dia di neraka? Kan, aku akan cari kamu dan hantar kamu kepada ibu bapa kamu. Oh, apa pula barisan ini? Pelik. Untuk apakah mereka berdiri? Bennett, apa yang sedang berlaku? Hello, Rabu. I'm Hannah from Prayer Salon the Sansart. Vad point of a CLI? I got dreads are like Hergeval the Berherbus. So, we saber Bianca's Bavaris, why saber the Masa to Mario War. Saber si Sur, Saber Sayer the Per 1 year, Mawar Saber Bow sangat haram. Oh, yeah. It's going with an Arnab. Hai. Oh, Wednesday. Payas was buat sini? Fu apa? Hey, dia putih. Mari kita lihat apa yang ada dalam peti. Oh, jom. Kita ada party di rumah Wednesday. Tunggu. Baik. Apa kabar? Baik, Kristi, kung perlu terima ijtimas, saya mau ada scarf pelangi untuk acara sebegini. Saya suka kejutan. Jangan sentuh perasaan saya. Oh, Hamid? Huwag may sinabi ko siguro remain course muna siya ng pagsagaras pananakot na menjijikan. Oh, saya lupa. Ni Batang Pokok Wednesday. Baiklah, itu dijangkakan. Hamid, bersedia. Ia akan menakutkan. Harap-harap tiada ular, tapi sekurang-kurangnya hanya tikus. Wah, ada pa yang gadaris ni ke software yang zibit pada Vermerik si Lindsay. Saya betul-betul suka kejutan, jadi jangan beritahu saya. It's your to stir every cinema or every series to work tomorrow Romero kira-kira mendapatkannya di sini. Oh, ya, ia ular. Oh, Wednesday, apa yang awak lakukan? Ya, Wednesday itu terlalu berlebihan. Hooray, Wednesday akan bermain Kami akan beritahu sekarang. Yung saya sudah tua meninggal untuk mendengarnya. Berapa baik saya tahu dan Maxine. Hanya Enart yang boleh mendengar musik ini. Karakter akan doakan ini kepada musuh paling teruk saya. Bagus, saya beli pembesar suara baru dalam belakang kereta saya. Bob, mari tunjukkan apa musik sebenar. Wah. Sa rin naman namin fitness river dalam musik, berdakwa spoiler. Bagaimana Emma akan bertindak balas? Apa? Saya sangka itu kucing menjerit. Oh, itu Wendy dengan cello dia. Wendy. Oh, apa itu? Besujo wak DJ, saya ajari was lebih baik. Abadi saya jadi sudah sinawu sirit. Hello sir, to berin serang jom. Okay. Sebagian nuku yun sa mga iya. Raser Kita boleh dan Mary bau Kerr, kuan. gadis-gadis, hebat. Kung sweet sa Young Garger music video dengan semua orang hebat. Adakah anda suka video ini? Pastikan untuk melanggan, suka dan komen di bawah.